Tapi kita, tuan-tuan dan puan, badan kita akan jadi efektif sebagai pembakar lemak, menghapuskan inflamasi dan sebagainya bila gaps antara satu makan lain berada lebih kurang dalam 8 jam dan ke atas. Jadi tuan-puan boleh cubalah kalau dah makan pagi tadi, boleh kira when's the next time nak makan. Bukan bila tengah hari je makan, petang makan, lepas tu malam makan lagi, sebab kita mewarisi cara pemakanan daripada budaya, bukan daripada keperluan. Ini benda yang sangat bahaya sebab budaya macam tu, budaya pergi program, dijamu 6 kali, kita pun balun sebab nampak je sedap je kan. Oi, kuih koci tu kan, kuih koci tu, wish, kau tak makan rugi kan. Tak apalah, kali ni je. Gampang, kali ni, esok pun ulang benda yang sama, lusa pun ulang benda yang sama. So 3 hari berturut-turut, hari keempat dah tak boleh nak tahan dah. Balik rumah, ulang juga benda sama, ada makan supper waktu tu malam. Now, sedikit tentang ada orang kata intermittent fasting kan. Jadi saya kata macam lapar yang panjang lah, 8 jam dan ke atas. Sebab apa? Bila kita tangguh makan tuan-tuan, 8 jam dan ke atas, badan kita keluarkan human growth hormone. Mengeluarkan apa? Human growth hormone. HGH. Human growth hormone. Human growth hormone ialah hormon awet muda. Jadi jangan takut berlapar, tuan-tuan, jangan takut berlapar. Cuma badan kita ni, dia fikir in advance. Otak kita dia fikir in advance. Dia nak survive, nak selamatkan kita. Jadi sebab tu dia suruh kita makan sebab nak pastikan kita tak lapar, tidak kebulur nanti. Jadi kita ada buffer. Itu tujuan dia. Tapi dalam konteks hari ni, makanan sentiasa ada, kita tak perlu pun makan dalam jumlah yang banyak. Sebab saya tak pasti di Malaysia ada kajian ke tak, saya tak jumpa. Tapi kajian di US dan tuan-tuan, jumlah lemak yang ada pada seseorang biasalah on average person, bukan yang obese, on average person, lemak ni boleh bertahan sebulan untuk bagi tenaga kepada dia. Bayangkan. So sebulan tu berapa lama nak habis, tuan-tuan dan puan, sehari nak kena berjalan banyak mana nak habiskan benda tu. Jadi kalau dia tak makan sebulan, badan dia akan guna lemak tu sebagai bahan bakar bagi energi dekat dia. Itulah maksud dia. Kalau biar lapar, nanti perut masuk angin. Kita lapar dengan puasa, dua benda beza kan. Kita boleh minum air, so tak ada masalah untuk kita kata perut masuk angin dan sebagainya. So kita bila kita nak buat, kita buat gradual tuan-tuan, bukan terus 8 jam, kita mungkin 4 jam baru kita makan, lepas tu next day lepas 6 jam baru kita makan, ataupun lepas 5 jam baru kita makan. Jadi kita gradually, jadi kita biasakan badan kita untuk accept benda ni secara perlahan-lahan. So ini benda yang boleh kita guna. So ni alright, so 15 minit dah tuan-tuan dan puan, kita nak berdiri sekejap, kita ubah posture dan sebagainya, betulkan kaki kan, supaya kita 30 minit okey. So stevia okey ke tak? Stevia memang tak ada kalori, zero kalori. Cuma kita nak pastikan stevia tu adalah yang original, sebab kajian di Universiti Tempatan dapati 90% stevia yang berada di pasaran dimasukkan dengan bahan-bahan sintetik, jadi bahaya kan, jadi bahaya. Dan satu benda tentang stevia tuan-puan, dia 100 kali ganda lebih manis daripada gula biasa. Jadi kalau kita makan stevia, betul tak ada kalori, tapi kita tak bantu untuk reprogram otak kita. Otak kita sentiasa nak pada benda manis sebab kita dah terbiasa dengan benda manis. Stevia pula 100 kali ganda, kita punya threshold untuk manis meningkat lagi tinggi. Letak sikit dah tak ada apa-apa dah, sebab kita dah train kita punya receptors untuk terima manis pada takat 100 contohnya, bukan lagi 20 sebelum ni. Ni contoh mudah ya. So saya teruskan tuan-tuan, sebab kita dah behind. Human growth hormone juga dikenali sebagai fitness hormone. Sebagai fitness hormone. Jadi hormon yang sangat baik dan juga dikenali sebagai hormon awet muda. Jadi bila kita panjangkan tempoh lapar, benda ni lah akan berlaku, otak keluarkan human growth hormone, kita jadi awet muda, kita punya badan lebih fit,
dan dia bantu keluarkan protein yang saya sebutkan tadi yang bernama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factors, BDNF. Dan BDNF ni juga tuan-tuan dan puan dikaitkan dengan awet muda. Human growth hormone dikaitkan dengan keluarnya sel-sel baru dan sebagainya. Bila kita keluar sel baru, dia jadi lebih fresh dan sebagainya, dan organ kita akan jadi muda. Sebab apa? BDNF ni, Brain Derived Neurotrophic Factors ni tuan-tuan dan puan, dia akan activatekan kita punya brain stem cell. Brain punya stem cell ni akan diaktifkan oleh BDNF. So apa berlaku? Lahirlah sel otak baru. So kalau tuan-puan berlapar, inflamasi hilang, inflamasi hilang, lahirnya sel otak baru dan jadi lebih muda tuan-puan, hilang inflamasi. So ni antara benda yang berlaku. Jadi tuan-puan bolehlah panjangkan sikit masa makan tu kan. Tadi kan ada kata makan sehari 5 kali, 4 kali dan sebagainya. Saya sendiri makan sehari 2 kali. Saya makan sehari 2 kali. Walaupun dekat office saya, kita buat jamuan makan, office yang bayar untuk makan hari Jumaat, makan, tapi saya tak makan sebab saya dah train badan saya untuk makan sehari 2 kali, pagi dan malam. Malam pun saya makan petang, saya tak makan malam, makan petang. Kecuali kalau saya on the move, kalau berjalan jauh, saya tak makan pagi, saya akan makan tengah hari sahaja, lepas tu dia tak makan. Tapi makan tengah hari ni besar dan saya akan pilih makanan-makanan tertentu untuk makan, untuk bagi energi bila driving jauh. Sebab kita nak fokus pada driving, bukan pada nanti rasa mengantuk bila driving. Saya sebutkan tadi BDNF aktifkan brain stem cell teman. Susah nak buat benda ni, tapi bila kita lapar je, benda ni akan berlaku dan dia akan lahirkan sel otak baru. Ni benda yang benda yang penting, dan inilah dimaksudkan dengan when the healing take place tuan-puan. Lahir sel otak baru, healing berlaku kan. Ni yang tuan-puan healing yang kita nak dapat, dinamakan neuro healing.